13 4 dengan form 1 dan 8 tahun. Ini nama apa? tak pernah tanya. Nama A, nama B. Okey. Pertama cakap dengan dia, you nak anak you belajar apa? Medik. Dua-dua medik? Sebab nak continue you punya business, betul? Ya. Kalau katakanlah dia tak boleh buat, yang ni boleh buat. Katakanlah ini boy, ini girl. Dua-dua boy. Dua-dua boy, very good. Sesuai dengan kerja potong-potong orang. Jangan gelak. Dr. Rosman dia menangis, sedih sebab dia mengharapkan menantu untuk take over dia punya business. Sekali berpisah, anak dia perempuan tak boleh. Dia kata, tak boleh. Ini nak potong ni, dia kata kadang-kadang begini, dia kata. Dah kalau tulang ni yang patah, nak betulkan, dia tercabut, bersilang begitu. Nak tarik tu, dia kata kena tarik macam tu. Perlukan tenaga, perempuan tak boleh buat. Patutlah ramai surgeon lelaki. Surgeon kena laki-laki. Sebab tu saya kata, bila kita boleh bercakap bahasa doktor, dia pun dengar, oh you tahu ya, saya bergelumang dengan doktor. The good, the bad and the ugly. Hubungan dosa mak. Yelah kau balik juga. Aduh, memang. Betul-betul. Dia selalunya orang bersangka baik dia dua-dua di syurga. Okey, sambung. Sampai umur 20, yang ni tinggal 7 tahun. Sampai umur 20, yang ni tinggal 12 tahun. You kena buat macam ini, tunjuk depan dia yang dia tak pernah buat dengan dia punya agent. You bagi tahu dengan dia, ini saya kalau nak buat you, saya kena buat 5 ni, saya buat satu buku, 150 muka surat, 3 bulan baru siap. You tak ambil polisi dengan saya, you bayar dia 25,000 for the book. For the proposal, saya buat proper for you. Saya buatlah kerja tu. Bos charge. Saya charge. You bayar dulu 25,000. Unless you become my client, I tak charge you. Contoh education plan. Kita tanya dengan dia, apa dia punya objektif? Okey, I nak anak saya jadi doktor. Fine. Di mana? Tanya soalan spesifik, tak boleh generalize sebab I want to solve your problem. Macam you buat treatment, potong je lah, mana suka doktor. Mana boleh. I sakit kat klinik, you potong kat lutut kenapa? You kena spesifik. You kena precise. Okay, sekarang ni doktor dekat mana? You give me one. Contoh UK. Oh, you nak UK? Kesilapan yang besar. 1 million. Anak kedua? India. Sikit budak, 500,000. Betul you nak hantar pergi UK? Betul. Sekarang doktor duduk sebelah saya. Okey, di depan kita ada 2 orang anak. Bukan anak kita lah, anak doktor. Tapi saya sebagai kawan baik, nak solve you punya anak, you punya problem. Satu nama Ananda, nombor 2 B Balakrishnan. Balakrishnan. A and B kan? Ananda satu, Balakrishnan satu. Satu 13 tahun, satu lagi 8 tahun. Satu mau hantar UK juga. 1 million. Lagi satu apa? India. Nalariki 500,000. Mari kita tanya, apa yang sudah ada kepada kamu? Apa yang sudah ada penyimpanan untuk anak kepada kamu? Anak yang pertama berapa sudah ada? Dia kata dia simpan WSP je. Dia kata dia simpan WSP je. YESB. Bukan YESB, India lah. YESB tak boleh. Dia kata dia simpan KWSP. Saya simpan semua KWSP. Okey, jangan kita pandang rendah ya. Sekarang ni KWSP kita boleh tak lamsam kita. Boleh ya? Boleh. Kita mau tanya juga itu KWSP portion untuk anak berapa you sudah ada untuk Ananda Krishnan? Berapa dah? Katakanlah saya sudah ada simpan perancangan sebelum you datang, saya ingat saya 500,000 cukup juga. Rupa tak cukup. Jadi saya perlu lagi simpan 500,000. Okey, sekarang kita work out 500,000 lagi ada 10 tahun. Tak sampai 7 tahun. Bagi dengan 7 tahun. Berapa? 500,000 bagi dengan 7 tahun. Berapa? 80,000. 70,000 1 tahun. You duit tak ada masalah bukan? 70,000.
1 year 70,000. Anak nombor 2, membawa kepada 500,000, berapakah yang sudah ada kepada kamu? Berapakah yang sudah ada kepada 100. kamu? Kau tunjuk video di kasih dia. Ini orang telah mempersendakan India saya. Serupa cakap macam Sami value. Orang lama lain kalau boleh tu value belakang, dia depan juga Sami. Sami dah. Rama Sami, Putu Sami. Ini Sami depan. Ini banyak special. Okey, 12 tahun 500,000. Katakanlah dia dah simpan berapa? 100,000. Saya telah menyimpan sebanyak 100,000. Sangat bagus. Lagi baki berapa? 400,000. 400,000 dibahagikan dengan berapa tahun? 12 tahun. Membawa kepada 33,000. Kita kan insyaAllah 70 campur 30,000, berapa kena membawa? 100,000. Membawa kepada 100,000. Oleh kerana membawa kepada 100,000, sekarang ni duit dah ada bukan? Kata saya 100,000 for this year. Boleh kita selesaikan perbincangan kita dengan 100,000? Selesai masalah yang pertama, iaitu education plan. Saya akan mari lagi 10 kali lagi untuk pada program-program yang akan datang. Tak, kita gurau-gurau. Tengok approach yang kita bawa. Solve dia punya problem. Maka dia pun berkatalah, iya. Saya pun berkatalah juga kepada program ini. Masya Allah, saya terkejut kerana program dapat menyelesaikan masalah edukasi anak saya. Maka saya bolehlah pergi memotong-motong orang yang sakit-sakit itu dengan tenang dan juga bahagianya, gembiranya. Boleh? Boleh. Boleh? Boleh. Tapi jangan cakap gitu kat dia. Awak sebenarnya telah menghina saya kerana saya punya BM1 awak tahu. Anda pantun diberi pantun, dalam pantun ada bidara. Anda pantun diberi pantun, saya pun tak tahu apa lagi mau cerita. Okey, duduk. Boleh? Boleh. Okey, have a seat. One clap untuk